Hai, saya Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio RTM. Sini saya ingin menerangkan secara ringkas dan padat tentang tema Satu Suara, Satu Jiwa Radio RTM. Pertama ialah fakta utama. Apakah maksud satu suara, satu jiwa? Satu suara, satu jiwa ialah prinsip dan identiti radio RTM sebagai penyiar nasional yang menyatukan keseluruhan rangkaian radio RTM di seluruh negara di bawah satu hala tuju. Kedua ialah satu suara, keseragaman mesej dan integriti. Satu suara bermaksud semua stesen radio RTM walaupun berbeza sasaran pendengar dan format menyampaikan mesej yang konsisten, sahih dan bertanggungjawab. Ia merujuk kepada ketepatan maklumat, pematuhan kepada dasar kerajaan serta peranan RTM sebagai sumber maklumat yang dipercayai rakyat. Ketiga ialah satu jiwa keikhlasan dan kefahaman terhadap rakyat. Satu jiwa pula melambangkan keikhlasan RTM dalam memahami denyut nadi rakyat. Keempat ialah kepelbagaian stesen. Satu matlamat radio RTM mempunyai pelbagai stesen nasional, negeri, bahasa dan komuniti khas. Walaupun kandungan dan gaya penyampaian berbeza, semua stesen bergerak ke arah matlamat yang sama, iaitu menyatukan rakyat melalui maklumat, pendidikan dan hiburan berkualiti. Sebagai contoh, ketika berlaku bencana alam atau isu nasional penting, semua stesen radio RTM akan menyampaikan maklumat rasmi yang sama dan tepat. Inilah satu suara. Namun penyampaian disesuaikan mengikut bahasa dan keperluan. Keenam, tentang penyampaian inklusif merentas bahasa dan komuniti. RTM bersiaran dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Melayu, Inggeris, Mandarin, Tamil dan bahasa etnik. Ini memastikan setiap lapisan masyarakat mendapat akses maklumat yang sama dengan pendekatan yang mesra dan mudah difahami. Ketujuh, berkaitan peranan sebagai pemersatu rakyat. Satu suara, satu jiwa menegaskan peranan radio RTM sebagai medium perpaduan nasional yang meraikan kepelbagaian namun tetap berpaksikan nilai bersama sebagai rakyat Malaysia. Kesimpulannya, satu suara, satu jiwa ialah komitmen radio RTM untuk terus menjadi suara rakyat yang dipercayai, dekat di hati masyarakat dan relevan sepanjang masa. Sekian dan terima kasih. Satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa, mari raikan bersama.